Kalau tidak, kamu bukan kawan baik aku lagi. Alah, mana boleh macam tu? Sebab kita kena selesaikan perkara ni, Yen. Kita kena pergi balik ke alat pengesan perbohongan tu. Sebab ada lagi soalan yang perlu aku tanya. Okay, fine. Aku pergi. Yen, jangan jadi nervous. Aku cuma nak tahu apa jadi dekat burung aku, Sammy. Faham? Aku janji, Seto. Aku tak buat. Alright. Okay, Yen. Adakah kamu telah bunuh burung aku? Tak, aku tak bunuh burung kamu, Seto. Aku janji. Aku tak tahu aku boleh percaya ke tak. Mari kita tengok. Oh, kamu tak bunuh burung aku? Mestilah aku takkan bunuh. Itu kejam sangat. Takkan aku nak buat. Oh, kalau macam tu kamu tahu tak burung aku kat mana? Aku tak tahu, Seto. Ya ke? Iya, aku tak tahu. Boleh dipercaya ke? Mari kita tengok. Hah? Kamu tipu? Ow! Yen, bagi tahu betul-betul apa dah jadi dekat burung aku. Aku tahu, tapi aku tak boleh bagi tahu kamu sekarang. Yen, kamu kena bagi tahu juga kat mana burung aku. Kalau tak, aku akan makin marah. Aku tahu dia kat mana, tapi aku kena pinjam dulu. Dah selesai nanti aku pulang balik. Hah? Apa? Yen, aku tak benarkan kamu curi burung aku macam tu. Aku nak dia sekarang. Bagilah aku pinjam berapa hari je. Nope, aku nak dia sekarang. Kalau tak... Oh my gosh. Fine. Jadi kamu akan tunjuk dia kat mana? Okay, aku bagi tahu. Tapi aku nak pinjam Sammy. Fine. Tapi kamu janji dia baik-baik saja, okay? Iya, aku janji. Aku tak buat benda bukan-bukan pun. Okay, alat ni buktikan yang kamu cakap benar.